Ada hari kita cuma nak lari sekejap. Bukan jauh pun, cuma nak cari satu sudut untuk nafas kembali tenang. Jom ikut aku, jawapannya ada di hujung pulau ni. Di utara Port Dickson, perjalanan mengambil masa 15 minit melalui jalan pantai dan terus ke pantai Tanjung Gemuk. Di sinilah nama Raja Jumaat terpahat. Di bawah pentadbiran baginda di tahun 1847, Lukut bertukar menjadi pusat perdagangan yang paling maju di Selangor. Bukan emas kuning tapi emas hitam, iaitu biji timah. Pulau ni tak besar, tapi dia penuh dengan kehidupan. Hutan bakau ni bukan saja jadi pelindung pantai. Kat sini cuma ada bunyi angin yang berbisik pada celah daun bakau. Di sini mengingatkan kita yang ketenangan itu percuma. Ia ada di sini menunggu kita datang untuk ambil sikit kekuatannya. Esok kita kembali kuat semula. Pulau Burung bukan tentang aktiviti air yang ekstrim. Ia tentang langkah kaki yang perlahan, nafas yang dalam dan menghargai alam yang masih tersisa. Rehat sekejap sebelum sambung perjalanan. Port Dickson dalam sudut yang berbeza.